Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Haikal Saramzi, Kru TV Kemas Sekolah Menengah Agama Marang. Pada video kali ini, Sekolah Menengah Agama Marang telah menyertai pertandingan Musmat yang berlangsung di Kuala Berang. Kalau korang tahu apa yang terjadi pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Dewan edisi keempat, rasa rakyat sehat boleh dipahami sebagai rakyat yang berada dalam keadaan sehat, iaitu bebas daripada penyakit, segar dan afiat. Manakala negara makmur pula, sebuah negara yang berada dalam keadaan aman, stabil dan maju dari segi ekonomi, sosial serta politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johan bagi hafazan kategori perempuan. Bagi acara tilawah kategori perempuan, tempat ketiga dijemput tempat kedua dimenangi oleh Fatimah Anisa binti Hasan. Alhamdulillah, selesai sudah program Musmat kita pada kali ini. Setakat itu sahaja episod kita pada kali ini. Saya Nur Alibati Syarahan, Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. TV Al-Hikmah saluran pejana transformasi anda. Apa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.